Saga prototype ni dah dekat sebulan berlega-lega ke era Cameron. Saya suspect mereka duk try gearbox mereka dengan engine mereka. Hari tu saya duk dekat nak pergi ambil gambar dengan video. Dia lari lalah salah jalan. Mengaum oi, nak naik atas bukit tu. Masih lagi hangat berkenaan dengan Proton Saga MC3. Kali ni Proton memang buat gila. Proton Saga, nampak gayanya memang ramai berminat menunggu berita terkini berkenaan dengan model Proton Saga MC3 yang baru ni. Ini menunjukkan rakyat Malaysia masih lagi support dan sokong produk-produk daripada Proton. Itu yang kita nak. Dan kali ini Proton betul-betul nak membangunkan sebuah model yang sesuai untuk setiap peringkat rakyat Malaysia ni kan. Dan Proton juga sangat komited untuk hasilkan sebuah kereta yang bajet tapi memberikan comfort, practicality, performance, fuel consumption yang baik berbanding dengan Saga MC2. Dan kita sebagai pengguna dekat Malaysia ni memang menanti-nantikan sebuah Proton Saga yang boleh kata complete all around, yang boleh compete dengan model Pro 2 daripada segi fuel consumption. Ini yang aku nak cerita, fuel consumption. Okey, sebelum tu kita tengok gambar spy shot ni. Kau perasan tak? Baru-baru ni Proton sedang giat buat test drive Proton Saga MC3 ni dekat atas jalan raya dan kita tengok ada kelibat Pro 2 Myvi. Dan kita tahulah jika menggunakan nombor plate yang sejenis macam ni, confirm lah ini adalah model Pro 2 untuk dibandingkan ataupun di-compare dengan model produk yang akan dikeluarkan, iaitu Proton Saga MC3. Tak ke beza segmen? Myvi segmen B, Saga segmen A. Betul, memang berbeza segmen, tapi korang nampak tak kenapa Proton compare antara Saga MC3 dengan Myvi? Bukan daripada segi rega bentuk, tapi daripada segi engine. Sebelum ni memang kuat rumours mengatakan Saga MC3 akan menggunakan enjin daripada Geely M Grand berkapasiti 1.5 liter NA dan juga penggunaan transmission CVT. Bila gambar spy shot ni terkeluar, memang menguatkan lagi Proton Saga MC3 ni akan menggunakan the all new enjin daripada Geely 1.5 liter NA, dan Proton tidak akan lagi menggunakan enjin Campro. Yang mana enjin Campro ni memang dah terkubur. Memang Proton dah tak keluarkan lagi model enjin Campro ni. Tapi betul ke Proton Saga akan menggunakan enjin 1.5 liter NA? Memang betul. Proton Saga MC3 akan menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter NA. Enjin 1.5 liter NA daripada Geely ni, dia menggunakan reka bentuk full all aluminium alloy punya design. So enjinnya akan lebih ringan dan pada masa yang sama akan memberikan penjimatan minyak yang lebih baik. Dan yang paling penting untuk enjin 1.5 liter NA ni, dia menggunakan 4 silinder dan juga timing chain. Itu yang pengguna dekat Malaysia ni nak dengar, timing chain. Diorang tak nak dengar timing belt ni, orang tak pakai dah timing belt. So Proton Saga kali ini akan menggunakan enjin dengan timing chain. Kita tahulah timing chain ni dia punya cost maintenance-nya lebih rendah dan lifespan ataupun dia punya jangka hayat lebih lama berbanding dengan timing belt. So satu berita yang memang sangat-sangat kita nak, pengguna Malaysia memang tertunggu-tunggu enjin daripada Proton menggunakan timing chain. Ini kalilah Proton Saga MC3 akan menggunakan enjin 1.5 liter NA dengan timing chain. Untuk enjin berkapasiti 1.5 liter NA daripada Geely ni, dia provide power output lebih kurang 102 PS dan 145 Nm of torque. Jika dibandingkan dengan enjin pada Pro 2 Myvi, sama berkapasiti 1.5 liter NA, provide lebih kurang 101 PS dan 135 Nm torque. Sedikit kurang berkuasa berbanding dengan enjin 1.5 liter NA pada Geely ni. So that's why Proton menggunakan Pro 2 Myvi ni sebagai benchmark untuk melihat sejauh manakah penjimatan yang dapat dihasilkan oleh model Proton Saga MC3 ni dengan menggunakan enjin 1.5 liter NA. Selain itu juga untuk Pro 2 Myvi menggunakan transmission jenis DCVT ataupun CVT kan.
Dan untuk Proton Saga MC3 ini juga akan menggunakan transmission jenis CVT daripada Geely. Dan transmission CVT daripada Geely ni jauh lebih baik, jauh lebih refine berbanding dengan CVT Proton. Walaupun in fact sebenarnya company yang sama, Punch CVT, tapi dari segi kualiti untuk Punch CVT yang dikeluarkan oleh model Geely ni lebih berkualiti dan lebih senyap. Untuk mencapai penjimatan minyak yang lebih efisien, Proton memang patut kena menggunakan transmission CVT. Bagi aku, transmission CVT ni tak ada masalah sebenarnya sekiranya korang menggunakan transmission CVT dengan betul. So, untuk mencapai penjimatan fuel consumption yang lebih baik, penggunaan transmission CVT memang patut ada. Kalau kita tengok dari segi fuel consumption untuk Pro 2 myV lebih kurang 21.1 km per liter. Tapi itu on paper lah. Biasanya berdasarkan pengalaman aku sendiri bawa myV ni kan, paling jimat pun boleh dapat sekitar 14.6 sehingga 14.8 km per liter, lebih kurang macam tu lah, ikut pemanduan. Tapi tak adalah sampai capai 21.1 km per liter. Dan kemungkinan besar untuk Proton Saga MC3 pun akan mencatat fuel consumption yang lebih kurang sama seperti Pro 2 myV, mungkin sekitar 21.1 km ataupun lebih baik sedikit 21.3 km per liter. That's why Proton cuba benchmarkkan myV ni dengan Saga MC3 untuk menguji dari segi fuel consumption. Kalau kita tengok untuk GDM Grand di Philippines menggunakan 1.5 liter NA juga, enjin yang sama yang bakal digunakan pada Proton Saga MC3, on paper mencatatkan penjimatan sehingga 17.3 km per liter. Korang kena ingat GDM Grand ni segmen pun lain, berat dia pun berbeza. Untuk Proton Saga MC3 jauh lebih ringan lah daripada segi beban berat kenderaan kan. So kita expect untuk enjin 1.5 liter NA dan juga transmission CVT masuk pada Proton Saga MC3 yang lebih ringan, Proton mungkin akan dapat mencapai penjimatan Saga MC3 ni sehingga 21.3 km per liter, lebih kurang sama macam Pro 2 myV. Apa-apa pun kita tunggulah nanti. So kat sini kita boleh bayangkan Proton meletakkan Saga MC3 bersama-sama dengan Pro 2 myV, memang nak compare ataupun nak buat benchmark. Dan kebiasaannya kalau ada comparison yang macam ni, kemungkinan besar Proton Saga MC3 ni akan provide fuel consumption yang lebih baik berbanding dengan Pro 2 myV. Dan sekiranya Proton Saga MC3 ni dapat mencapai tahap penjimatan minyak yang lebih baik berbanding dengan Pro 2 myV, Proton Saga MC3 ni bakal menjadi fenomena. Dan semestinya Saga MC3 ni bakal menjadi model yang popular di pasaran domestik dan juga untuk pasaran global. Kalau kita tengok untuk pasaran global, Proton memang push kau-kau model Proton Saga ni. Memang kau-kau promosi model Saga di Egypt, di Asia Pasifik dan beberapa bahagian Asia yang lain. So bagi aku, sebuah pembuat kereta nasional dekat Malaysia seperti Proton memang sepatutnya mengeluarkan ataupun ekspor di pasaran global. Yelah, apa gunanya kita Malaysia ni mampu untuk membuat sebuah kenderaan tapi hanya dalam pasaran domestik. Dan jika kita ada kemampuan untuk membina sebuah kenderaan yang bagus, pasaran ekspor adalah salah satunya jalan untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan jenama Proton di pasaran global. Dan Proton memang dah nampak Proton Saga ni adalah merupakan satu model yang mampu untuk membawa jenama Proton ni popular di pasaran global. Dan aku yakin untuk Proton Saga MC3 yang terbaru ni yang bakal dilancarkan pada tahun ini akan cukup lengkap apa yang kita nak. Kau nak comfort ada, kau nak practicality ada, kau nak handling sedap ada, kau nak performance ada, enjin baru, kau nak jimat pun ada. So sekiranya Proton Saga ni cukup ke 5 benda ni, harga murah mampu milik, sekiranya ke semua benda kriteria yang ada pada Proton Saga MC3, model ini aku jamin akan menjadi hot seller di pasaran domestik dan juga untuk pasaran
global. So itu saja berkenaan dengan Proton Saga MC3. Makin lama makin excited kita nak tunggu keluarnya Saga MC3 ni kan. Okey, macam biasa kalau ada info terbaru berkenaan dengan model kesayangan rakyat Malaysia ni, Proton Saga, aku akan kongsikan pada next video. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please tekanlah subscribe.